Assalamualaikum guys, welcome back. Sekarang ni, selain daripada cendawan, tuntutan untuk putihkan rumah ibadat haram pun makin tumbuh melata, merata-rata. Sampailah PMX muncul dan bagi kata dua. Terima kasih Panglima. Syah. Syah. Weh, memang banyak update-update pasal rumah ibadat haram, especially dalam sebulan dua ni, which aku nampak bukan sebab tiba-tiba tau. Banyak rumah ibadat ni muncul yang dibuat ni semua. Tapi apa yang aku nampak sebab masyarakat dah ramai dah sedar pasal soal undang-undang dan ramai yang mula sedar rumah ibadat dekat depan rumah diorang sebagai contoh, dekat tepi jalan, tempat diorang lalu hari-hari, dekat diorang punya office dan sebagainya, ada antaranya bukan dibina secara sah. Dulu kita ingat rumah ibadat ni macam dibina dekat tanah sendiri ataupun dapat kebenaran, rupanya tidak ya. Ada yang dah kena reman dah pasal isu rumah ibadat ni. Ada yang dah kena dakwa dah pun. Dan akhirnya baru-baru ni Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim muncul dan bagi ayat tegas, bagi statement tegas untuk isu ni. Kata Datuk Seri Anwar cakap macam ni. Saya dengan ini mahu umumkan ketetapan kita tidak lagi mengizinkan yang tidak mengikut peraturan dan Malih Bandaran diberi keizinan untuk bertindak supaya dibersihkan kawasan yang bukan hak kuil supaya selesai masalah ini dengan baik. Saya tahu akan mengundang kontroversi. Sebab itu bagi tahu kalau yang melampau sampai ada kempen nak merobohkan kuil, itu salah juga. Nak tunjuk hero, nak jadi pejuang Islam, buat dakwah dengan baik, tunjuk pribadi yang baik. Yep, benda ni simple je sebenarnya. Orang boleh lipat lah macam-macam apa benda orang nak cakap semua kan. Tapi asas masalah ni very simple. Kita rakyat Malaysia kecam sebab apa yang kau buat, apa yang kau ambil tu bukan tanah kau. Bukan atas kelulusan apa benda semua tu. Nak buat rumah ibadat, ikut saluran yang betul. Macam Datuk Seri Anwar cakap, masjid, gereja for example kan, elok je boleh buat ikut proper procedure, mohon ikut saluran yang betul. Tapi macam mana pun aku difahamkan, ada juga pihak yang tak setuju dengan statement PMX ni, of course kan. Antaranya dari tim Lawyers for Liberty yang gesa PMX untuk tarik balik arahan pada PBT. Kata pengarah eksekutif LFL, Zaid Malik, penarikan balik arahan itu perlu bagi mengelakkan kebencian kaum dan agama dari terus merebak, sama ada melalui sokongan kerajaan secara nyata atau tersirat. Pendekatan yang lebih holistik dan berhemah mesti digunakan apabila membincangkan perkara yang menjejaskan rumah ibadat mana-mana komuniti agama di Malaysia. Ini adalah kenyataan yang membimbangkan dan mengejutkan dari Perdana Menteri. Adakah dia telah menilai kesannya? Apa sebenarnya maksud beliau apabila meminta PBT untuk membersihkan kawasan yang bukan milik kuil? Kesimpulannya ialah beliau maksudkan laksanakan perobohan kerana beliau tidak menawarkan sebarang penyelesaian alternatif. Kejap. Kenapa kerajaan atau orang lain pula yang nak kena fikir alternatif untuk diorang ni, penceroboh-penceroboh ni semua? Awal-awal lagi bila kata kita dah ceroboh tanah orang, kita sendiri pun dah patut tahu dah kita salah. Patutnya daripada awal lah kan. Macam aku cakap, diorang mohon ataupun diorang buat crowdfunding untuk beli tapak tanah yang diorang suka tu, yang diorang nak buat rumah ibadat. Kalau tak dapat, fikirlah tapak alternatif. Asalkan ikut saluran undang-undang. Tu je. Betul. Pada semua tolong, jangan kaburkan pandangan masyarakat. Isu yang kita tengah hadap sekarang ni berkait dengan isu pencerobohan tanah individu, syarikat ataupun kerajaan. Kita tak bising pun kalau kata binaan yang dibuat tu ada kebenaran daripada owner contohnya kan. Tak ada masalah. Betul. Apapun, aku rasa kita semua boleh setuju dengan pendirian PMX. Benda macam ni bukan boleh buat main-main tau. Jadi, aku harap dengan ketegasan statement PMX ni, masalah binaan haram boleh settle. Cuma aku harap sangatlah yang PBT boleh buat kerja. Kalau kata orang atasan bagi arahan, yang bawah kerja tak jalan, tak guna juga. Kita tetap akan patah balik ke square one. Sebab apa penekanan ni kita kena bagi dekat PBT? Sebab dekat dalam statement PMX, ada mention juga pada orang awam tak perlu nak buat kerja robohkan binaan tu. Biar pihak berkuasa yang buat. Nak tunjuk hero, nak jadi pejuang Islam, buat dakwah dengan baik, tunjuk pribadi yang baik. Jadi, lepas ni PBT janganlah bagi alasan yang itu bukan bidang kuasa diorang, apa benda semua tu kan. Macam yang kita selalu duk baca, duk tengok owner tanah yang diceroboh mengadu dekat media sosial. Contohnya macam dekat kuil dekat Dengkil. Itu yang pertama. Satu lagi yang aku share dekat Facebook, ada owner rumah sewa ni yang tak boleh nak halau penyewa dia yang dah setahun lebih kurang tak bayar sewa. Lepas tu siap curi lagi elektrik daripada luar, curi air daripada luar masuk ke rumah sewa tu sebab rumah sewa tu elektrik kena potong, air pun kena potong.
rumah sewa ni nak buat lah ikut proper prosedur, pergi buat report polis dengan apa harapan polis bolehlah pergi halau penyewa ni kan. Masalahnya polis kata, oh kami tak buat kerja macam tu, kena pergi mahkamah dan sebagainya. Dah dapat dah apa nama tu perintah mahkamah, still lagi tak jalan. Cuma macam mana pun nak tanya jugalah dekat korang. Korang rasa statement PMX ni mampu tak untuk kurangkan ataupun hapuskan rumah ibadat haram dekat Malaysia ni nanti? Cuba korang komen dekat ruangan bawah ni. Dan akhir kata pepantun, hitam wajah diconteng arang. Jangan harap nampak cerah. Sendiri ceroboh tanah orang. Kena pula sedia tanah. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching. Have a nice day. Assalamualaikum. Aku sebenarnya tak percaya bila kata kita beli racun rumput dan semua kan untuk kita pakai dekat kita punya rumput, sebab sebelum ni aku pernah pakai. Tak jadi apa-apa. Tapi lepas tu aku try lah macam beli satu baja ni untuk aku punya laman aku. Sebab laman aku ni dia memang sihat lah. Bila kata kita potong dalam seminggu, 2 minggu macam tu dia dah naik balik dia punya lalang whatever semua kan. So aku belilah benda ni. Dan bila kata aku try masa awal tu macam tak jadi apa pun. Rumput still lagi subur, hijau apa semua. But then almost 1 minggu kemudian rupa-rupanya dia baru start bertindak. Dah kita boleh nampak sekarang ni aku punya rumput semua tu dia dah start mati. Dia punya root semua mati. Masih ada lagi hijau-hijau sebab waktu aku beli yang first dulu tu, aku beli satu. Tak percaya, aku beli satu. So that's why bila kata aku beli yang itu, aku try pakai, adalah sebahagian tempat tu tak terkena racun ni. Dan sekarang ni aku beli yang baru untuk aku clearkan everything. So that's why aku beli benda ni. Aku recommend lah untuk korang kalau kata korang ada masalah rumput berluka panjang sangat ataupun korang macam dah tak tahan dah. Tebas-tebas dia naik balik, tebas-tebas dia naik balik. Korang beli benda ni sebab dia akan bunuh beluka rumput daripada dia punya akar. So laman korang akan jadi bersih, akan jadi clear dan jimat duit korang. Murah sangat sebenarnya. So kalau korang nak beli, korang boleh tengok dekat link yang aku share. Kepada dia, maaf,